Ada 3 perkara yang akan memberi keamanan serta keselamatan kepada seseorang itu bila mana dia melakukan 3 perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut ada 3 perkara yang akan memberi keamanan serta keselamatan kepada seseorang itu bila mana dia melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, khasyatullah sirran wa alaniyah, iaitu yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah berlaku adil ketika mana dalam keadaan marah dan juga tidak marah. Yang ketiga ialah kita melakukan perkara yang wajar sama ada kita dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan yang kaya. Baik, sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita nak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terlebih dahulu sebelum kita mencintai Allah, perlu kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam Al-Quran ada banyak menyebut bagaimana cara kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah yang pertama, kita melihat kekuasaan Allah melalui ciptaan-ciptaan alam. Antaranya bila kita melihat kejadian alam, kita melihat kejadian langit, siang dan malam, adanya hujan, adanya buruh, malam dan siang silih berganti. Dan di sana kita melihat keajaiban ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala melalui kekuasaannya ialah melalui ciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, daripada air mani kemudian menjadi seketul daging, kemudian menjadi segumpal darah dan sehinggalah menjadi seorang manusia. Dan Masya Allah, di antaranya lagi bagaimana kita nak mengenali Allah, iaitu melalui kita belajar sifat-sifat Allah SWT dan nama-nama Allah SWT. Di sana bila mana kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih mendalam, insya Allah secara tidak langsung dia akan memberikan kepada kita dalam hati kita rasa takut, rasa keimanan yang kental, supaya kita ini ada rasa kehambaan untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, iaitu kita berlaku adil sama ada kita marah ataupun ketika tidak marah. Iaitu bila mana saya bagi contoh, kalaulah ketika kita marah, jangan kita sampai kita tak berlaku adil. Sepatutnya kita memberi hak kepada orang yang sepatutnya, tetapi kita tidak memberikan hak kerana kita dalam keadaan marah. Jadi dia menguji kepada keimanan kita dan juga kepada keredaan yang ada dalam badan kita. Yang ketiga ialah sepatutnya sama ada kita ini orang miskin ataupun orang kaya, perlu kita melakukan perkara yang wajar. Saya bagi contoh, ibaratnya kalau dah kita miskin, tidak menghalang kita untuk melakukan sedekah, tidak menghalang kita untuk melakukan kebaikan, tidak menghalang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya kita ini ada akidah yang mantap, keikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ialah di antara sifat orang-orang bertakwa ialah mereka membenarkan segala aturan, iaitu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dengan rezeki, termasuk dengan ajal, termasuk dengan jodoh dan apa sahaja yang Allah tetapkan. Jadi walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan kita diuji dengan pelbagai ujian, tidak sepatutnya kita mempertikai tentang qada dan qadar Allah yang Allah tetapkan kepada kita dan tidak menghalang untuk kita melakukan perkara kebaikan. Adapun orang yang kaya ini melakukan kebaikan, Allah banyak memberikan limpahan nikmat. Tidak bermakna kita kena jauh daripada Allah, tapi sepatutnya melalui pelbagai nikmat yang Allah berikan ini kita menjadi orang yang lebih bersyukur, dan melalui nikmat Allah berikan ini kita banyak menjadikan ia sebagai amal jariah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, dan berhati-hati daripada penyakit istidraj, iaitu penyakit yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa